Alhamdulillah saudara, kita masih lagi bersiaran secara langsung dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam daripada dataran Plaza Angsana Johor Bahru. Forum kita dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama UDA Holding Berhad Jakim dan RTM. Kita sedang membicarakan tentang konsep harta ini atas tajuk sebidang tanah segunung Intan. Baik, saya nak baca Facebook kita selepas ini. Ya, kita nak dengar dulu pandangan daripada penonton yang ada di bawah. Kalau sudah bersedia, saya nak silakan penonton yang saya nampak tadi tu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Abdul Halim bin Abu Bakar dari Ulu Tiram, Johor. Cik Abdul Halim kerja kat mana? Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Alhamdulillah, sama dengan Institut Pertahanan ni ya. Berapa lama dah sebagai anggota tentera? Dah 20 tahun, doktor. Alhamdulillah. Baik. Banyak harta sekarang ni? Boleh tahan lah, doktor. Isteri? Isteri baru satu. Alhamdulillah. Kalau banyak itu nak tambah lagi tak? Kalau ada rezeki. Ini soalan jawapan yang orang perempuan marah. Silakan. Sila. Seperti yang sedia kita maklum, harta telah memainkan peranan yang penting dalam membantu kejayaan dan kecemerlangan Islam sejak bermula dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga ke hari ini. Persoalan saya kepada ahli panel ialah, berdasarkan senario semasa, adakah harta mempunyai peranan untuk melonjakkan semula imej Islam di mata dunia pada hari ini? Itu saja persoalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas soalan itu. Kita seronok bila anggota tentera tanya soalan itu. Semangat, Datuk Noh. Ngangguk aja jawab. Sebenarnya itulah sewajarnya dan menjadi satu tanggungjawab amanah tiap-tiap yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terutama dalam keadaan dakwah sekarang yang perlu kepada satu keuangan yang cukup mantap. Dalam peperangan juga, dalam membina keluarga juga. Saya sebutkan pada awal tadi, nak membina, nak membangunkan pendidikan dan pelajaran dengan keuangan, akhirnya membasmikan buta huruf, membasmikan kejahilan, apatah lagi masalah ekonomi. Maka perlu kepada keuangan. InsyaAllah umat Islam umpamanya, kalau semua dah kaya, semua bayar zakat harta, saya yakin dan percaya bahawa umat Islam khusus di Malaysia ini boleh membina universiti pendidikan wakaf insya-Allah, atau Majlis Agama Islam punya juga insya-Allah Baitul Mal dan sebagainya. Pendidikan universiti, hospital dan pusat gedung yang utama yang melambangkan syiar kepada Islam. Maka sewajarnya semua berfikir, terutama mereka-mereka yang dalam sekolah, dalam universiti, mesti membuat satu azam dan cita-cita. Kerana mesti cita-cita mencebur dalam perniagaan. Kerana Nabi telah mengingatkan dalam hadis yang bermaksud 9/10 daripada kekayaan rezeki itu ada pada perniagaan. Kita melihat semua sekali sejarah Nabi-Nabi. Nabi Adam hebat, berjaya dalam pertanian, peternakan. Tengok Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, masalah perkapalan. Nabi Daud, besi-besi dan sebagainya. Ada Nabi masalah percitakan. Maka Nabi Rasulullah hebat sekali bahawa dia telah terkumpul padanya jiwa dibentuk, dididik daripada awal sekali, iaitu sebagai pengembala kambing, akhirnya berniaga. Harta Khadijah, akhirnya insan istimewa, wanita istimewa.
yang ada harta, ada kedudukan, bangsawan dan orangnya cantik walaupun 40 tahun, nak dibandingkan yang hadir ni kalah, langsung kalah. Maka dengan kehebatannya, pengurusannya, kejayaannya dan perniagaan, bahawa insan perempuan ini ibaratkan bahawa telaga mencari timah. Kenapa? Kerana kehebatannya dalam perniagaan. Maka saya menyuruh anak-anak yang dalam universiti, jangan hanya untuk bekerja dengan kerajaan. Tanam cita-cita nak menjadikan bahawa kita ini adalah insan yang melaksanakan akhlak dan perniagaan. Rasulullah berniaga adalah ibadah fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Datuk. Ni Plaza Angsana ni pun Datuk, tengok ramai peniaga-peniaga orang Islam ni. Tadi saya beli kasut dapat 10% diskaun. Jadilah bukan? Ya, sekarang kena dapat juga. Ini untung Datuk. Bila ramai umat Islam yang berharta ni berniaga, begitu juga bank muamalat ni. Ramai umat Islam yang menyimpan, melabur di sana bukan? Jadi kita boleh membantu sesama kita. Ini bukan bodek ni, tapi cerita yang sebenarnya kalau kita saling membantu antara satu sama lain. Baik. Tadi yang bertanya lelaki, sekarang ni kita nak tengok pula penanya seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Abu Bakar. Ya, Cik Aisyah, daripada mana? Daripada Bandar Baru Udah. Kerja kat mana? Di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, selama bekerja kat majlis agama ni banyak kumpul harta? Kumpul zakat. Alhamdulillah, kutip zakat Datuk. Tolong orang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewasa ini, sejak kebelakangan ini, ada di kalangan masyarakat kita, bila sebut harta pusaka, adik-beradik pakat ramai-ramai gaduh-gaduh rebut harta pusaka, sehingga boleh menyebabkan pertelingkahan dan menyebabkan perpecahan antara keluarga. Persoalannya Ustaz, apakah punca yang boleh menyebabkan pertelingkahan dan juga perebutan harta pusaka di antara keluarga ini? Sekian Ustaz. Baik, Cik Aisyah. Bagus soalan tu. Berebut-rebut harta pusaka, Dr. Zul. Silakan. Terima kasih. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau kita tekuni Al-Quranul Karim, kita akan dapati perkara yang paling banyak diijma'kan berdasarkan kepada nas-nas ialah dalam masalah harta pusaka. Dan harta pusaka ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut dengan cara terperinci, menggambarkan bahawa ia adalah isu yang cukup besar. Sebab itulah dalam hal seperti ini bukan berlaku pada zaman sekarang, tapi sudah berlangsungan sejak dahulu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala letak satu persatu, tujuannya supaya sama-sama boleh merasa puas hati dan merasa bergembira dengan keputusan yang Allah bagi. Kenapa ini terjadi? Pertama, datangnya sifat tamak. Tamak ini ta mim ain. Huruf tu orang Arab panggil sebagai huruf mujawwaf, huruf dalam dada. Huruf di mana asalnya dia sifatnya tak pernah kenyang. Kalau kita ikut, maka itulah keadaannya. Yang kedua, kerana mungkin mengambil kesempatan dan menindas adik-adik atau orang daripada keluarga yang tak mampu. Jadi akhirnya kita nampak berlaku hal seperti ini menyebabkan mereka boleh porak-poranda. Oleh kerana itulah sewajarnya ibu bapa memesan kepada anak-anak, adik-adik, abang, kakak dan keseluruhan keluarga hendaklah redha dengan keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Buangkanlah sifat-sifat yang tidak baik, hasad, dengki, dendam, kesumat, tamak, haloba. Pada masa itu kita gantikan dengan sifat, ini saudaraku, biarlah saya beralah, sebagaimana yang disebut sifat Ansar dalam Al-Quranul Karim. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup berkorban untuk diri mereka walaupun mereka amat perlu. Jadi dengan sebab itu kita mesti buang segala sifat yang tidak baik. Sebenarnya apabila ibu bapa kita meninggal dunia sebagai contoh,
itu adalah sebagai satu titik untuk kita bersatu, bukan untuk kita berpecah. Malang sekali apabila kita hanya mengambil sedikit tanah yang sekangkang ke, harta yang sedikit menjadi perebutan, akhirnya hubungan ukhuwah Islamiah antara kita telah rosak. Kita ingat hadis Nabi SAW yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang masyhur Al-Kabair, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan diberi satu mileage, orang yang jaga hubungan ini rezeki akan bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yabsutallahu alaihi rizqah wa yunsa lahu fi asarih falyasir rahimah. Siapa yang nak Allah Subhanahu wa taala lempahkan rezeki padanya, Allah panjangkan usianya, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Oleh itu, marilah sama-sama kita bermaaf-maafan dan merapatkan hubungan ukhuwah Islamiah, terutamanya antara keluarga dan juga umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zul. Saya akan baca Facebook sebentar lagi, ada soalan yang dihantar Datuk. Datuk sedia je untuk jawab selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.